Sesuai air dia. Teh datang kena ombok tahu di. Ngai kok. Ngai tu. Tak ngai. Kan boleh. Tak sejuk ah. Sejuk. Air panas eh. Masih berat air. Banyak air. Oh. Sejuk ni air sini le. Pasang starter dulu, starter. Teh kat sini. Starter kita pasang. Ni hari kita guna starter. Sekarang pukul 9.18. Check it out. Lewat sikit. Bye. Okey. Menuju ke Pulau Bidong, Pulau Teluk. Dulu kita mau makan pantai cantik ada awan, pantai Wakap Tengah laut. Sekarang pukul berapa? Tak nampak 9.25 pagi menuju ke Keluk. Alright, cuaca cantik. Terima kasih tuan. Driver. Hampir sampai. Jauh kita. Mau sampai Pulau Keluk. Nak cari tempat parking. Ni nak cek dia. Boleh ya. Kau berkayu meh? Hah? Wow. Ikan. Oh, tali ikan ni dah. Ni dah. Dah. Ayo tu.
Kita sudah sampai di Pulau Gelok. Ini Pulau Gelok, sana Pulau Bidong. Lebih kurang 2 km dari Bidong. Kita mau cari air tenang, mau parking sini. Boleh lepak. Atau air tohor. Kita sampai lebih kurang 1 jam dari Gananji. Lajuan lebih kurang 32 jam ataupun berapa 16 knot, 17. Di dalam. Okay. Ini kita mau buat anchor dulu. Jadi tak? Ya. Aku basel aku. Betul. Semua kan. Okey. Kita ambil keputusan. Tadi nak lepak Gelok, kita nak lepak Pulau Karah. Sini agak beralun-alun sikit. So kita cari tempat tenang sikit lah. I'll check it out. Kita pergi sana. Mana kayu ni? Saya orang datai. Oh. Mana? Sarita best mimit Laban Dito pulau Din darat boleh pedak Sarita so boleh pedak lah darat ke pulau pakai kesemek padahal jauh Dito Pulau Bidong Dito Pulau Karek tapi dito na dutay lah kusong. Badin darat boleh pedaran to. Malam to kami dua ya tindo ba resort ba dito. Ba Pulau Bidong. Pulau Bidong besar lah. May tempat bisa maritim, bisa UMT, bisa pulau private. Gitu tempat kami dua lipat kena masa-masa makan tengah hari. Gitu lah selalu lipat tapi nak kalah malam. Okey, kita sudah sampai di Pulau Karah. Sebab kita tak jadi lagi Gelok. Kita lepak di Karah. Bombak juga tapi okey lah sikit. Buat anchor tu. Dalam? Kami dua tadi Pak Din, dia tak ada ba resort private po, nyen darat. Kami dua jadi tok. Udahnya Tokyo. Yo, gunung ada ketali. Dah dah pesan kemah di tempat ni, tempat Bajah. Tempat Coral Farm dulu resort. Coral Farm Resort. Jadi malam ni kita akan bermalam sini dengan view sana cantik. Oh, seorang cantik. Okay, kita tukar bot naik bot Ferrari. Ini bot Ferrari Captain Jah dengan bot Ferrari 17 duduk tepi. Ni Coral Farm Resort. Balik dengan bot Ferrari tinggal yang tu. Tinggal yang tu. Tinggal naik Ferrari pula balik. Kita nak cuba mengail. Wow. Ferrari.
Ada ferry depan. Kita kejar ferry. Lajuan lebih kurang 45 km sejam. Lebih kurang 22-23 knot. Ada ferry dari Redang. You besar, you kecil. Sini Pulau Bidong. Belakang sana Pulau Redang. Cari Unjam. Jadi Pulau Geluk yang kita pergi awal tadi, tapi ombak agak kuat, kita tak nak pergi. Belakang sana tu Pulau Redang. Yang kecil tu batu. Wow. Woohoo. Ombak berombak. Kita berombak. Ada gelombang. Sama hari ni anak kerisi. Kesian dia. Kasi lepas sajalah. Itu. Okey. Ikan kecil-kecil di sana. Jadi kita pindah jadi spot lain. Kita cuba spot lain. Yahoo. Next spot. Silakan ya. Buang. Oh. Abang jam pada tengah buang dah. Okey, Onjam. Dah hasil juga Onjam 2. Kita jalan dulu ke depan. Mencari tu. Oh, ada burung. Wah, tu ada ikan. Oh, ikan tu. Tongkol. Ya, tongkol. Oh, tak boleh kita ni. Tongkol. Berani ya. Dia bukan busu juga. Ya, kita cuba trolling. Kita cuba trolling ayah. Tengok apa sekarang. Wah, 36 dah. Macam elok lagi. Hilang dah burung tadi. Aduh. Tadi banyak burung, sekarang tak nampak dah. Ikan ni ada lah. Ikan apa tu? Oh ni, apa nama ni? Ini remong. Remong. Ikan remong. Sudah naik. Onjam tak ada hasil ni hari. Jadi kita cuba mencari kerisi. Cari kerisi. Kerisi dia depan bidong. Ini kita belakang bidong. Oh, spot baru ni. Kita try dulu. Kita cuba dulu. Biasa sini main kerisi. Okey, kita cuba spot baru ni. Kerisi naik lagi. Yuhu. Oh, biar panggil direct kita. Boleh minum foil. Oh, kerisi lagi. Bertahan. Oh. Bertahan. Oh. Tengok ikan apa naik. Ikan besar ni. Nama besar sangat ni. Tak naik ni. Tu lah. Borong. Jangan tak tahan. Oh, bertahan. Kau jangan sampai atas. Jangan tanggal. Tengah. Okey. Oh. Tengok apa dia. Wow. Okey, kita tengok apa ikan. Naik. Jangan tak naik. Wah. Duri naik. Ya tu. Anak kerisi? Oh, anak. Biar dia besar dulu. Ya. Anak kerisi tu dia naik. Kecil. Anak lagi. Okey. Anak kerisi lagi. Kerisi. Okey. Boleh ni. Okey, itu dia. Anak lagi. Kita tengok apa yang naik. Ketenjah. Dua. Oh, mama dia. Boh. Ni baru basah. Itu baru dia. Boleh tu? Oh, tu dia.
Nice ke? Ibu. Mengaku je aku kecil. Semangat, semangat. Kan? Tinggal satu. Tinggal satu. Oh, tinggal satu. Oh. Okey. Naik lagi. Boleh lah ni. Boleh. Wah. Ada air. Oh. Bisa boleh? Bisa. Ni dah. Jangan lepas. Nak deh. Mana ya lempung? Ingat lah. Oh. Naik lagi. Boleh tu? Ikan yang boleh tu. Itu bidung. Boleh ke? Jaga tajam oh. Itu tajam itu. Nggak nak penyepitnya. Oh, bagus. Teruskan usaha. Laut dah nampak tenang. Kalau saya kecil. Redang jauh. Kosong. Getaran. Oh, 2 ekor naik. Ibu dia. Anjang. Ini ikan anjang naik. Okey. Oh. Anak. Oh. Sotong sekarang naik. Siang hari. Tengok banyak dia. Ambil. Sotong naik dah. Sekarang baru pukul 3:01. Ada sotong dah. Oh, ibu. Sana ibu. Sini anak. Okey, simpan. Belit. Apa? Sudah putih. 2 ekor. 2 ekor. Kita mencandat di siang hari pukul 3 petang. Tengok macam mana. Bajar. Oh, cantik. Oh, cepat. Masuk. Wah, nah. Wah, dia okey. Nah. Oh, sotong. Jangan ambil gambar ya. Teruskan. Jangan stop. Jaga standby dia tembak. Okey, masuk. Oh, sotong. Okey, cantik. Buang dah. Wow. Cantik. Baru kejap turun. Ada strike lagi, tengok. Saiz macam mana. Oh, jaga standby tembak. Okey. Buat masuk dalam. 1 ekor baru naik lagi. Okey, pusing. Pusing atas. Ya. Okey. Itu dia. Okey. Oh, janggut dia. Ui, besar. Putus janggut. Janggut tinggal. Di belakang tengah berasin. Ada asin dia sudah. Itu dia. Woohoo. Sotong naik. Tu dia. Ambil. Tengok itu dia. Kapten Jas. Mencandat di siang hari. Double. Double ni. Pukul 3:37. Woohoo.